Ramai tanya, operasi bersepadu tak ada ke? Ni, untuk korang. Okey. So, topi peledah yang adik dipakai, ini adalah topi peledah yang tak berpati piawaian. Okey, kalau waktu beli, dia tak ada cop sirip. Okey, jadi dia tak selamat untuk digunakan lah. So, sebab dekat Malaysia ni, sirip saja yang boleh buat kesahan piawaian, topi peledah tu selamat untuk dipakai lah. Jadi, kalau mula-mula beli, memang sebenarnya dekat tepi tu dia ada tulis not for motorcycle use. Betul tak? Mungkin perasan atau tak perasan lah. Jadi hari ni kita ada kempen, kita nak kurangkan topi peledah ni dekat atas jalan. Sebab apa dia tak selamat, dia tak boleh lindung kepala, tak boleh lindung tengkuk. Jadi kita nak ganti dengan topi peledah baru. Nak tak? Nak? Dua-dua boleh? Dua-dua? Awak punya sihat walafiat lagi. Ya abang, saya dah banyak kali accident dah dengan. Ya ke? Kau tengok, kain dah macam lampin budak dah ni. So hari ni JPJ, dia ada kempen keselamatan. Kau dengar apa dia nak cakap ni? Okey. So macam saya beritahu, topi peledah ni tak selamat untuk dia dipakai. Okey, kalau tengok dia tak ada cop sirip. Jadi topi peledah yang selamat dia kena ada cop sirip. Macam ni. Ini yang penting menentukan bahawa topi peledah ni dah diperiksa dan mengikut piawaian keselamatan dan selamat untuk dia dipakai lah. Jadi kena janji kena pakai lah. Boleh? Jadi hari ni tuahlah dapat topi peledah yang menepati piawaian macam ini, berwarna cerah, sesuai untuk pakai waktu malam lah. Jadi adik akan mudah dilihat oleh kenderaan yang lain, so kita akan lebih selamat. Pada yang orang kedai jual, hentilah jual yang separuh-separuh ni. Orang punya tengkuk tak selamat sekejap lagi. Ni pakai tahu. Kecuali waktu tidur je jangan pakai. Buka tepi, Pas yang ada dekat dia, ikat tu dah tamat tepung. Bulan 2. Dia ada sambung tak dia punya pas yang baru? Ada sambung. Sekarang sudah bulan 5, 3 bulan. Kenapa lama sangat? Kenapa dia tak dapat lagi yang baru gitu? Macam mana video tadi? Best tak? Nak lagi? Follow dulu. Kita Gempur.